Okay, nanti abang Pak Zul nama dia. Pak Zul tolong kongsikan video yang Pak Zul curi-curi ambil tadi ya. Okay. Mel nak komen kalau Mel kata sedap nanti orang kata cita rasa tak sama, tapi Mel nak kongsi ini adalah untuk rasa terima kasih ya. Terima kasih sangat. Okey, ni kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Memang peminat kopi ya. Ada ayam kot dalam ni. Apa memang Big Mac? Besar kurang? Kita ukur saiz tak? Alamak, besarnya dari jari Mel. Dari Mel kecil. Tapi sedap. Nak rasa dia punya. Boleh tengok. Ya Allah Akbar. Terima kasih Pak Zul kerana bagi ni percuma. Bukan because of kita ni apa, tapi terima kasih berkongsi rezeki. Pak Zul dah tutup kedai tadi kan? Korang. Memang sedap. Mel tak tahu harga dia berapa. Tapi orang kata jika cinta itu buta, memang Big Mac ni membutakan saya. Saya tak tahu berapa harga dia. Saya terima kasih pada Pak Zul yang sudi berkongsi rezeki. Dapat dia bagi percuma, dia tak tahu apa pun. Tapi Pak Zul, terima kasih Pak Zul. Awak dah tutup kedai, awak bagi juga saya. Terima kasih. Kita kan teman sejati. Okay, terima kasih. Nanti tahu kita jumpa lagi. Assalamualaikum.